Perut ini tempat kalau you ada masalah GERD sama gastrik. Ramai orang, dia dekat sini bahagian banyak angin suka berkumpul dekat sini. So, apa dia akan menyebabkan ni, waktu you minum ke makan ke, dia sangkut dekat bahagian sini dan itu makanan dia rasa nak muntah keluar balik. Sebab sini ada banyak angin, dia sangkut dekat bahagian sini. So, apa yang kita perlu buat, dekat bahagian sini, ngam-ngam turang lusuk sini kita gunakan kita dua ibu jari ni. Ngam-ngam ini tempat kita tekan. Waktu tekan dia macam sangkut tau sebab angin tu dia sangkut dekat bahagian sini. So you waktu nak tekan, you tak boleh tarik nafas you kena lepas you punya nafas. Lepas nafas dan you tekan, tolak ke kiri kanan sampai ke bawah. Dan you akan perasan itu angin dia dia ada bunyi sebab dia berkumpul dekat sini mah. So you tekan dekat bahagian sini, you lepas nafas, you tekan, dia sudah turun sampai sini. Lepas tu you ikut arah jam urut dalam 10 kali. Lepas tu you akan rasa you nak sendawa. Keluarkan angin-angin tersebut. Follow master dan tolong share video ini.